الحمد لله وبه توفيقي اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها آمين اللهم آمين أما بعد إخوة الإيمان إخوة في الدين أعزكم الله وأحبكم في الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز من اتقى. Alhamdulillah, summa alhamdulillah ikhwan, dengan limpah kurnia daripada Al-Ghafur. Kita pada Rabu malam Khamis ini kita bersama dengan dua channel rasmi kita, Bicara Hati dan Sandiwara Dunia. Malam ni kita menyambung kitab Zuhud dan Kelembutan Hati, ditulis oleh Dr. Ahmad Farid pada bab takut dan harap. Kalau buku saya muka surat 390, iaitu 391, iaitu di bawah tajuk Derajat Ketakutan. Derajat Ketakutan, itu tajuk dia. Ini kita tinggal pada 9 hari bulan 4. 9 hari bulan 4. Takrif takut kita dah tengok. Ini daripada bab ke-17. Bab 17 kita baca pada kita dah tengok dah takrif takut. Malam ni kita tengok derajat ketakutan. Derajat ketakutan. Kata penulis, qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi, ketakutan bermacam-macam. Ada yang sikit, ada yang berlebihan, dan ada yang pertengahan. Ketakutan yang terpuji adalah yang pertengahan. Ketakutan yang sedikit adalah seperti, ini contoh untuk ketakutan yang sikit, seperti kelembutan yang dimiliki oleh wanita yang terbesit dalam benak ketika mendengarkan satu ayat dari Al-Quran, kemudian melahirkan tangisan dan linangan air mata. Ini dia bagi contoh yang kata ketakutan yang sikit tu. Macam satu perempuan, kalau kita ancam dia dengan sesuatu, masa tu dia takut. Dia takut masa tu dia takut. Lepas tu akan hilang. Ini dipanggil ketakutan yang sikit. Penulis ni Arab, dia Arab. Dr. Ahmad Farid ni orang Arab. Jadi dia bagi contoh wanita Arab. Wanita Arab yang jiwa lembut. Jadi kalau ada 100 wanita, dia mengambil majoriti wanita, 80 orang. Hak lagi 20 hak kasar, lebih teruk daripada jantan pun ada, hati keras. Tapi dia ambil yang ma'ruf daripada wanita, iaitu kelembutan hati. Kalau diancam dia dengan sesuatu, seperti dia baca Quran. Dia baca Quran, dia jumpa ayat-ayat yang mengancam. Lepas tu ustaz dia ke, syekh dia ke, pandai menekan ayat tu, meleleh ayat mata dia. Dia kata ini contoh ketakutan yang sikit. Sebenarnya boleh berlaku pada wanita dan boleh berlaku pada lelaki-lelaki. Begitu juga ketakutan seperti itu dapat ditemui ketika seseorang menemukan sesuatu yang boleh membahayakannya. Ketika sesuatu yang menakutkan tersebut hilang, maka hati akan kembali ke dalam kelalaian. Ini juga contoh bahawa ketakutan itu adalah ketakutan pada yang sedikit. Yang sikit ni ketakutan yang paling rendah sekali dalam susunan khauf, susunan rasa takut pada Allah.
Itu kalau masih ingat risalah yang diberi tu berkenaan dengan takut tu, annal khawfu tu, muka surat sebelah dia, annal khawfu tu arti takut menurut bahasa, iaitu rasa takut yang datang dalam jantung berupa perasaan takut, berupa perasaan khawatir, perasaan pedih hati. Menurut istilah, annal khawf ibaratun an ta'allumil qalbi wa ihtiraqihi bisababi tawaqqu'i makruhi fil istiqbali. Ini secara istilah. Sesungguhnya sifat khauf itu adalah satu ibarat, dapat kita ibaratkan semacam pedih hati, macam terbakar hati, macam hati yang terbakar. Kita rasa tak selesa dia, pedih dia, rasa bahang dia, yang menikam ke dalam jantung dan terbakar disebabkan oleh tibanya sesuatu perkara yang sangat dibenci, tidak diingini pada masa depan. Itu dia punya bisa babi, sebab dia ialah tawaqqu'i makruhin fil istiqbal. Dia memikirkan masa depan, dan benda yang dia fikir masa depan tu benda yang makruh, benda yang dia tak suka. Maka menyebabkan hati dia tak tenang. Hati dia jadi macam mana duk atas api, tak boleh tenang. Kalau pusing kot ni dia bakar kot ni, pusing kot ni dia pedih kot ni. Itu ibarat kepada sifat takut. Jadi penulis kata itu serendah-rendah sifat takut, paling sikit. Maka ini adalah ketakutan yang sedikit yang memiliki manfaat yang lemah. Manfaat yang lemah. Ya, kalau sikit takut tu, maka nanti kita akan tengok ayat Quran nanti sebelah tu, manfaat takut. Takut pada Allah ni ada pahala besar. Jadi kalau takut tu sikit, maka sikitlah pahala dia, manfaat dia sikit. Dia seperti takut yang macam tadi ni, contoh tadi, ia seperti tongkatnya lemah yang digunakan untuk memukul haiwan yang kuat. Tidak akan menimbulkan rasa sakit yang dapat melukai haiwan itu. Tidak dapat mengantak kepada tujuan, dan tidak bisa pula diguna untuk melatih haiwan tersebut. Dan inilah jenis ketakutan yang dimiliki oleh kebanyakan manusia. Kebanyakan kita takut macam tu. Takutlah dengar ceramah tadi. Takutlah dengar talqin tadi. Lepas tu dia hilang. Lepas tu dia raplah, dia lalai. Dan kita kena tahu ketakutan macam tu, dia berada pada nilai paling terbawah. Ketakutan yang paling sikit. Paling sikit. Dikatakan sebagai qalilu jadwa. Sikitlah manfaat dia. Maka sikitlah perubahan dia boleh buat. Kita nak guna takut tu, nak latih diri kita tak lepas. Kita tahu ada azab neraka, ada azab kubur. Masa kita dengar tu, takut. Lepas kita dengar tu, hilanglah takut. Manfaat dia jadi kurang. Inilah ketakutan kebanyakan manusia. Baik. Al-Fudail bin Iyad berkata, kecuali dia kata, para ulama yang benar-benar mengetahui tentang Allah. Itu kita telah jumpa pada ayat, muka surat sebelah tu, ayat surah Fatir ayat 28. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Nah, sesungguhnya yang takut pada Allah daripada hamba-hambanya al-ulama'u, yakni orang-orang yang memiliki ilmu, orang-orang yang memiliki ilmu.
Al-ulama'u itu perkataan plural daripada alim. Alim itu daripada ilmun. Alim merujuk pada orang yang belajar ilmu sampai dia jadi orang yang ada ilmu. Al-ulama itu perkataan plural dia. So perkataan dia, kalau kita tengok dari segi bahasa dia, kita balik pada ta'arif yang kita belajar. Allah kata innama, sesungguhnya, tapi sesungguhnya di sini bukan macam inna, tapi dia innama, bermakna sesungguhnya. Dia nak memelihara maksud di sini. Al-hasyru, al-hasru, dia bermaksud, dia kata sesungguhnya, yang dia nak fokus di sininya ialah yakhshallaha, yang ada rasa pedih hati pada Allah, khawatir hati pada Allah, sedih hati pada Allah, yang ada rasa gementak hati pada Allah, gerun hati pada Allah, min ibadihi, daripada hamba-hamba Allah. Ibadi itu dibaca dengan plural daripada abdun, hi itu balik pada Allah, daripada hamba-hamba Allah. Al-ulama'u, itulah orang-orang yang belajar tentang Allah, sampai tentang Allah dia belajar itu masuk dalam hati dia, dan pergi tak mana pun dia sentiasa ingat pada Allah. Yang ni Allah Ta'ala kata, inilah sebenar-benarnya orang yang takut pada Allah. Orang yang akan datang rasa takut dalam hati dia ni, orang ni lah. Maknanya kalau dipisahkan al-ulama'u dipisahkan dengan al-ilmu, maka yakhsha tidak akan datang, takut tak akan datang. Sebab takut pada Allah ni, dia bukan takut dalam bentuk tabi'i, dia takut ikhtiari, dia takut yang dipupuk, yang diusahakan, yang dibaja, dibenih. Dia bukan macam kita takut rimau, takut ular. Yang tu tak payah ajar. Tengok-tengok ular automatik kita takut. Yang tu takut secara tabi'i, takut yang telah Allah hiaskan. Tapi takut kepada Allah Ta'ala ni tidak. Dia kena diasuh dengan ilmu. Dan bukan semua ilmu boleh dipakai untuk takut pada Allah. Dia mestilah ilmu ma'rifatullah, ilmu yang bawa kita kenal Allah. Pasal itu kenapa kita belajar awal tadi, dia kata takut ni ada 3 layer dia, ada level dia. Takut yang sikit, takut yang pertengahan, dan takut yang berlebihan. So antara takut yang sikit dengan takut yang berlebihan, tengah-tengah tu ada takut yang pertengahan. Takut pertengahan ni kita nak pakai. Takut yang sikit menempah ada korang dekat roh dan jasad kita, dan akal kita. Takut berlebihan, dia akan merosakkan roh kita dan akal kita. Maka nak dipakai takut yang betul. Takut yang betul inilah Tuhan kata tadi, innama yakhshallaha, bukan sebarang apa nama takut, khasyah, bukan sebarang jenis takut. Takut kepada Allah Ta'ala ini adalah sesungguhnya bukan semua jenis takut itu boleh bawa pada Allah. Itu peranan perkataan innama. Dia buang hak keliling-keliling tu. Dia hanya nak ambil maksud dia saja. Bukan semua jenis takut. Sesungguhnya bukan semua jenis takut itu boleh buat orang itu takut pada Allah. Takut kepada Allah itu hanya datang daripada ilmu semata-mata. Bukan takut biasa-biasa ni. Jadi kerana itu nak bawa takut itu duduk dalam hati perut kita, itulah proses yang kita duk belajar ni ikhwan. Lepas itu dia kata kat sini, kecuali para ulama yang benar-benar mengetahui tentang Allah. Al-Fudail bin Iyad berkata, apabila dikatakan kepadamu, apakah engkau takut kepada Allah? Maka diamlah. Kerana apabila engkau menyatakan tidak, maka bererti engkau telah kufur. Namun apabila engkau menyatakan ya, maka sesungguhnya engkau telah berdusta. Penulis kata, yang beliau maksudkan, yang Fudail bin Iyad maksudkan dengan ungkapan tadi ni, dengan rasa takut tersebut
adalah takut yang dapat mencegah diri daripada maksiat dan mengikatnya dengan ketaatan. Fudail bin Iyad kata, kalau orang tanya pada kita, hang takut daripada Allah? Sengak. Kita jawab. Yang kita tahu, takut pada Allah itu satu perintah. Nanti ayat-ayat akan datang. Ayat muka surat sebelah itu, perintah. Bila orang tanya, hang takut pada Allah, kita sengak. Sebab kalau kita kata tak takut, aku belum takut lagi, kufur. Mana boleh hidup dengan tak takut pada Allah? Kufur. Itu tanda kita tak mencapai rukun iman yang pertama tadi. Itu beriman pada Allah. Kalau kita kata tak takut, kufur. Kalau kita kata ya saya takut, kita bohong pula. Mana bukti kita takut pada Allah? So takut pada Allah ni dia berbeza dengan takut kepada saya kata tabi'in tadi. Orang bila takut kepada bisa ular, orang lari daripada ular. Tak ada orang kerana dia takut pada ular, dia bela ular. Tak. Orang yang bela ular bermakna dia tak takut pada ular. Orang yang boleh pegang boya, dia tak takut pada boya. Orang yang takut pada boya, dia tak mau duduk sebelah boya. Lagi satu, kalau kita takut pada orang zalim, pun tabiat dia kita akan lari daripada orang zalim. Kalau kita tak boleh lari daripada orang zalim ni, tiba-tiba orang zalim paksa kita buat satu benda, kita akan buat sebab kita takut kat dia. Tapi masa kita buat benda dia suruh kita buat, kita benci kat dia. Amat-amat benci. Dengan tak suka, dengan berat hati, dengan meluat, dengan dipaksa. Itu tadi takut kepada binatang, kita lari, tak mau tengok binatang tu, tak mau selisih pun. Takut kita kena dia punya mudarat. Takut kepada makhluk-makhluk yang jahat ni, jin yang jahat ke, hantu setan ke, ataupun manusia yang jahat, kita tak mau duduk sebelah dia juga. Andai kata kita tak boleh lari daripada dia, dia pegang kita dengan penuh tak suka seminit pun, sesaat pun kat dia. Dia paksa hang buat benda ni, dengan tak sukalah kita buat. Kita takut pada dia. Tengah-tengah tu, antara kita takut pada binatang-binatang buah, dengan kita takut pada manusia dan jin ni, tengah-tengah tu yang dikatakan takut pertengahan tu, tengah-tengah tu duduk takut pada Allah. Sifat takut pada Allah ni, bila kita takut pada Allah, kita tak lari daripada Allah. Macam takut daripada ular, lari daripada ular. Takut hak bawah tadi, takut kepada jin dan manusia jahat, lari. Tapi takut kepada Allah, makin kita takut pada Allah, makin kita rapat dengan Tuhan. Dan setiap kali kita melaksanakan perintah Tuhan, kita tak jadi macam kita dengan orang zalim tadi, benci. Bencilah dekat orang zalim ni. Tapi dengan Tuhan, bila kita takut dia, kita taat dia dengan cinta dan kasih kepada dia. Maka itulah hakikat al-khawf, ketakutan. Masa kita takut pada Allah, kita makin rapat dengan Tuhan. Kita tahu Allah Ta'ala ni ada neraka. Lagi kita masuk rapat dengan dia. Sebab kita tak mau dia buh kita dalam neraka. Kita nak jadi orang yang paling dekat dengan dia, sampai neraka tu dia tak buh kita. Dan kita nak jadi orang yang paling dekat dengan dia, sampai nikmat surga tu dia bagi ke kita. Jadi cara dia untuk kita bezakan takut kita kepada binatang tadi dengan takut kita kepada jin dan manusia jahat ni, ialah makin kita takut pada Allah, makin kita rapat dengan Tuhan. Sebab kita tahu dia ada iqab, ada balasan yang sangat mengerikan, dan dia ada rahmat, ada balasan yang sangat menunjukkan kasih sayang dia. Inilah yang Allah sebut pada ayat berapa? Surah Al-Hijr. Surah Hijr, Allah sebut dua rangkap perkataan. Allah kata, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Satu. Wa anna azabi wa annal azabi huwal azabul alim. Allah kata Nabi,
bahasanya Allah guna adalah Nabi. Nabi, hujung tu ada hamzah, Nabi. Naba, Nabi, Nabi. Naba tu berita, Nabi itu pembawa berita, Nabi Muhammad, jadilah engkau orang yang menyampaikan berita penting ini kepada hamba aku. Sampaikan berita ini Muhammad dengan tanpa bohong, dengan tanpa reka-reka, cerita tanpa syak wa sangka, cerita yang sebenar-benar cerita. Cerita yang paling benar. Apa dia? Nabi. Sampai Allah guna perkataan macam tu. Anni, bagi tahu pada hamba aku, sesungguhnya aku Muhammad, Anal Ghafurur Rahim. Anni dah satu, Ana lagi satu. Sesungguhnya aku Muhammad, aku ini Muhammad. Anni, sesungguhnya aku ini Muhammad, Anal Ghafurur Rahim. Akulah yang paling ghafur, yang paling mengampun dosa hamba aku. Rahim, yang paling sayang hamba aku di akhirat nanti. Sampaikan ini pada mereka. Jangan mereka takut dengan aku. Jangan mereka lari daripada aku. Kerana mereka buat dosa besar, dosa yang banyak, jangan kerana dosa tu mereka lari daripada aku. Nabi. Ayat. Surah Hijr ayat 49-50. Nabi ibadi. Sampaikan kepada semua hamba aku Muhammad. Anni, sesungguhnya aku, Anal Ghafurur Rahim. Akulah Al-Ghafur, yang maha pengampun. Sebab kita Allah ada neraka, dan neraka Allah bukan main-main, azab yang dahsyat. Allah beritahu sepatah. Pasal dia orang Arab yang duduk zaman Nabi dulu, dia dengar perkataan ni, dia menangis terisak-isak. Sebab dia tak pernah dengar ayat-ayat lagu ni daripada Tuhan-Tuhan yang selama ni tok nenek mereka duk ajak sembah tu bercakap ayat macam ni. Mereka sembah Lata, mereka sembah Uzza, mereka sembah Hubal, mereka sembah tokoh-tokoh yang berlambak lagi duk ada. Lata, Uzza, Hubal ni tokoh yang apa? Kita kata hak besar, presiden ni lah, hak besar-besar ni. Hak bawah ni berkenjah lagi. Tak pernah dia dengar sepatah perkataan macam ni. Sama ada kita kata apa? Nak panggil apa? Musyrikin punya alim ulama lah. Ustaz-ustaz musyrikin ni yang duk jaga berhala-berhala ni. Mereka cerita sifat Hubal. Sifat Hubal mereka beritahu garang. Kalau hampa tak buat sembelihan, Hubal nanti mengamuk. Hampa tak sembelih untuk dia nanti bagi kemarau kat hampa, dia bunuh habis hampa, dan dia mau satu korban yang besar. Sifat-sifat lagu tu. Tapi sifat macam ni dia tak abang. Dia bila ayat Quran turun, Nabi ibadi, Nabi ibadi, Anni, Anal Ghafurur Rahim. Orang Arab menangis. Muhammad, kau jadi seorang penyampai, mukhbir, penyampai yang amanah, dan kau sememangnya seorang Nabi yang amanah, tanpa bohong, dengan ilmu, tanpa syak wa sangka, tanpa tokok tambah. Sebiji macam mana aku beritahu kat hang Muhammad, sebiji lagu tu hang beritahu kat hamba aku. Apa dia? Sesungguhnya akulah Tuhan yang bersifat dengan pengampun dan pengasih. Perkataannya Ghafur, kerana Allah dia ada neraka, dan neraka dia bukan main-main. Allah ni ada sifat muntaqim, sifat yang dia, kita kata dia berdendam, dia taram. Kalau macam mana hamba dia buat kat dia, lagu tu dia balas balik. Itu dipanggil muntaqim. Kalau muntaqim tu nisbah pada cakap, nisbah pada kita, dia jadi pendendam. Aku ingat, Allah ingat setiap benda yang kita buat. Dia Al-Jabbar, dia Al-Qahar, dia Qawiyul Matin, dia Al-Azim, dia Al-Kabir, Kabirul Muta'al. Sifat lagu ni menunjukkan gagahnya Tuhan. Siapa tak boleh bersaing. Al-Aziz, Al-Aziz, kemuliaan yang sentiasa mengalahkan orang lain. Jadi hamba bila dia buat dosa, Allah akan buang dalam neraka. Tentu dah. Kalau hamba tu tahu dia buat dosa dan Allah ada neraka, hamba tu akan lari. Allah turunkan ayat ni. Allah kata jangan lari. Dengan dosa hampa sebanyak langit ke bumi, jangan lari. Sebab bila aku ampun,
Al-Ghafur, bila aku ampun, aku maafkan hampa, aku tak akan bercakap lagi dah pasal dosa tu. Aku ampun dalam keadaan aku delete dosa tu. Aku tak akan bangkit dah lagi benda tu. Yang dengan itu, hampa jangan takut. Aku tak akan ungkit dah dosa hampa. Bila aku kata aku Ghafur, aku ampun, aku buang dosa hampa. Bukan kata aku ampun, aku buang daripada cacatan. Hampa pun tak akan tengok dah, malaikat pun tak akan tengok dah, siapa pun tak akan tengok dah. Untuk apa Allah turunkan sifat ni? Untuk menarik manusia jangan lari daripada Allah. Dia berbeza. Dia berbeza dengan dunia. Kalau dia maaf kita macam mana pun, hukuman tetap dijalankan. Tapi Allah tak. Dia ampun kita di dunia, dia tak akan kacau dah kita di akhirat. Tak akan bangkit dah. Yang akan tahu benda tu kita dengan dia aja. Sesungguhnya aku Ghafur, aku pengampun, Rahim. Perkataan Ghafur, dia tak sebut Ghafur Rahman, dia sebut Rahim. Dalam tafsir dia kata Rahmanu fid dunya wa Rahimu fil akhirah. Allah Rahman dengan semua makhluk di dunia, tapi Rahim Allah ni hanya dengan orang beriman saja di akhirat. Dia tak bagi kita masuk neraka. Kok mana pun tak masuk neraka. Sebab dia dah ampun dosa kita. Tapi ingat, wa anna azabi, azab aku pula, azabul alim, azabnya sangat pedih, sangat tak tertahan. Jadi kalau hampa takut pada aku sampai hampa lari daripada aku, hampa nanti kena azab aku. Tapi kalau hampa takut pada aku, hampa mai dekat aku, hampa mendekati aku, hampa mai pujuk aku, sampai neraka tu aku tak bagi ke hampa, surga saja aku bagi. Bermakna adalah perasaan takut tu dalam hati hampa, aku bagi kelebihannya lain pada hampa. Ikhwan, ini perbezaan bila kita kata takut pada Allah dengan takut pada selain Allah. Takut pada binatang, takut pada hantu setan, takut kepada manusia-manusia zalim. Takut pada Allah, dia berbeza. Pasal itu kita boleh ukur, kita takut tak pada Allah. Dan ketakutan kita tu macam mana? Sikit ke? Berlebihan ke? Ataupun pertengahan ke? Yang ni yang dia duk bagi tahu kepada kita. Dikatakan pula, demikian pula orang yang takut bukanlah orang yang menangis lalu mengusap kedua matanya. Akan tetapi orang yang takut adalah orang yang meninggalkan sesuatu yang dapat membuatnya diseksa bila melakukannya. Sebagian ulama berkata, barang siapa yang takut terhadap sesuatu, maka ia akan lari daripadanya. Dan barang siapa yang takut pada Allah, dia akan berlari menuju kepada taatnya. Ya, itulah dia, kawan. Itulah dia. Makin kita takut pada Allah, kita, pasal itu Allah bagi pada kita ada larangan, ada ketaatan. Bila kita kata takwa, takwa itu ada dua jalan. Itu kita proses diri kita sampai pada Allah dengan melaksanakan perintah. Kita proses diri kita sampai pada Allah dengan menjauhi larangan. So orang yang takut pada Allah, dia jauhi larangan, sebab di belakang larangan itu ada azab Allah, ada murka Allah. Di dalam ketaatan itu ada rahmat Allah, kasih sayang Allah, Ghafur Allah, Rahim Allah, syurga Allah. Maka orang beriman dia masuk rapat dengan Tuhan. Lepas itu hadis datang, hambaku kalau kau datang kepada aku dengan dosa memenuhi langit dan bumi, aku datang dengan keampunan memenuhi langit dan bumi. Hambaku, kau datang pada aku dengan berjalan, aku datang pada kau dengan berlari. Hambaku, kau berlari pada aku dah sampai pada engkau. Dahsyat. Itu cara Allah bawa kita takut pada Allah macam tu. Dikatakan kepada sebahagian dari mereka, kapan seorang hamba dikatakan sebagai orang yang takut? Ia menjawab, ketika ia memposisikan jiwanya. Posisi ni maksudnya apa? Meletak di posisi, di tempat. Jiwanya seperti orang sakit. Lalu ia selalu memohon perlindungan pada Allah kerana merasa takut jika sakitnya akan terus menerus berkepanjangan.
Ada alim ulama kita cakap begitu. Orang yang takut ni adalah orang yang dia letak diri dia di tempat orang sakit. Dia nak Tuhan rawat dia. Macam mana rawatan itu? Dia takut kalau penyakit itu berpanjangan. Ketakutan dapat membakar syahwat yang dipenuhi keharaman. Maka maksiat yang tadinya dicintai akan dibencinya. Sebagaimana hal madu akan dibenci oleh orang yang menyukainya apabila di dalamnya terdapat racun. Maka ketika itu syahwat akan terbakar oleh ketakutan. Anggota badan akan terlatih. Sifat khusyuk, perasaan rendah diri dan ketenangan akan sampai ke dalam hati. Ia akan dijauhi oleh sifat sombong, sifat iri dan dengki. Bahkan dengan sifat yang seperti itu, ia akan menyimpan sesuatu yang sangat penting disebabkan ketakutan yang dimilikinya. Dia akan melihat bahaya yang ditimbulkan dari perbuatan buruknya. Dia pun tidak akan memikirkan orang lain. Ia tidak akan memiliki kesibukan kecuali hanya melakukan pengawasan. Iaitu muhasabah. Apa tu? Introspeksi. Itu muhasabah. Dia akan mujahadah, berusaha keras dan menahan diri dari keburukan di setiap fikiran, langkah-langkah yang dilakukan dan kalimat yang diucapkan. Keadaannya tersebut sama seperti keadaan orang yang terperosok ke dalam sebuah lubang yang terdapat binatang buah yang bisa membahayakannya. Ia tidak menyedari, ia tidak menyadarinya kalau ia telah lalai. Apakah ia harus lari atau ia akan dimakan olehnya? Kerana itu lahir dan batinnya akan merasa sibuk dengan apa yang menimpanya sembari merasakan takut. Tidak ada celah baginya untuk memikirkan orang lain. Maka inilah keadaan orang yang dikalahkan oleh rasa takut. Ini takut pada pada posisi yang kedua, iaitu ketakutan yang sederhana yang kita nak, iaitu bahawa perasaan takut itu menang atas diri kita. Itu kita kena tahu pula lah satu bab asin pula, iaitu bagaimana takut itu masuk dalam diri kita. Bagaimana takut itu masuk dalam diri kita. Kemudian dia kata takut berlebih-lebihan dalam ketakutan adalah dengan cara melewati batas ketakutan yang pertengahan, yang wajar, sehingga orang yang melakukannya akan terkeluar menuju keputusasaan. Ini adalah keadaan yang tercela kerana dapat mencegah diri dari berbuat amal kebaikan. Ini ketakutan yang tak bagus. Dia telah hulu, melampau, keluar sempadan. Dia semayang, dia puasa, dia memang rasa takut sampai bergigil badan dia. Ya Allah, macam mana aku puasa, Tuhan terima atau tak terima? Dia sampai bertukar sifat takut jadi syak, jadi putih asa. Ini kita kena tahu, ini ketakutan yang tak bagus. Ketakutan yang pertama tadi sikit pun tak bagus. Ketakutan yang ini pun tak bagus, berlebihan. Dia yang tadi dia nak, yang pertengahan. Ketakutan itu datang daripada mana? Daripada mana datang ketakutan itu? Satu, orang itu dia boleh duduk pada takut yang sikit, takut yang sederhana dan takut yang berlebihan. Baik, saya ambil takut berlebihan dulu. Takut berlebihan ni ikhwan, dia sumber dia sama. Cumanya dia datang daripada bimbingan yang salah. Dia takut pada Allah dalam keadaan dia dapat ilmu tak sempurna dan dia mendapat ilmu tanpa bimbingan. Mungkin dia membaca saja lagu tu, dia jadi takut seorang-seorang dia. Ataupun kalau zaman dulu depa belajar, lepas tu depa belajar, depa uzlah diri depa, lepas tu tidak mendapat pedoman daripada syekh-syekh depa. Ketakutan ni sangat tak bagus. Dia bagi rosak fikiran, kerohanian, emosi dia, dan sampai peringkat ibadat dia pun boleh rosak. Kalau dia sampai kena putih asa, sampai dia nak makan pun takut, sampai meninggalkan dia punya ketaatan-ketaatan zahiriah yang lain.
Ini tidak bagus. Ketakutan yang bagus, ketakutan pertengahan tadi. Dia mai daripada mana? Dia mai pada ayat tadi. Ayat 28 surah Fatihah tadi. Iaitu innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Dia mai daripada ilmu Allah, ilmu yang betul. Kemuncak ilmu dalam kita punya siri pembelajaran, kita banyak kali kita belajar. Dalam dunia ni kita ada apa pun semuanya akan fana. Kesemuanya tak kekal. Kemuliaan tak kekal, harta benda tak kekal. Tapi ada 3 perkara kekal. Dia mulia. Satu apa dia? Satu Allah. Sebab Allah dipanggil Al-Aziz, mulia. Allah Azza wa Jalla. Allah Azza, Azza tu mulia. Apa makna Azza? Al-Izzah, Al-Aziz, kemuliaan yang mengalahkan semua kemuliaan yang lain. Kemuliaan lain tak boleh potong kemuliaan Allah. Dia akan berada di bawah Tuhan. Jadi, macam mana takut tu datang? Iaitu takut tu datang dengan seorang itu mengenal Al-Aziz, mengenal Tuhan dengan jalan yang betul. Ilmu. Hakikat daripada ilmu ini ma'rifatullah, bawa kita kenal Allah sampai kita takut. Itu sebab kita dah belajar dah pada yang tak mana kita jumpa. Kita jumpa perkataan Abdullah bin Mas'ud di atas tu. Hak tadi tu. Abdullah bin Mas'ud kata, cukuplah ketakutan pada Allah itu sebagai ilmu. Dan cukuplah ketertipuan kepada Allah itu ialah suatu kebodohan. Ya. Yang kata takut pada Allah Ta'ala ni apa? Kata Ibn Abbas, ilmu. Kita mengenal pasal Allah, kita kenal asma' dia, kita kenal sifat dia. Kita kenal Allah Ta'ala itu sebagai Khaliq. Khaliq ni pencipta. Macam mana dia cipta hamba dia? Dia khaliqu syai' bighairi mithalin sabiq. Dia cipta sesuatu tanpa dia ambil contoh mana-mana. Punya perkasa dia. Macam Allah kata badi'us samawati wal ardi. Allah telah menciptakan langit dan bumi. Bukan selapis. Langit berlapis-lapis dia cipta. Dalam keadaan dia tidak mengambil contoh siapa-siapa. Dia tak pernah tengok sana, tengok tak. Dia cipta dengan ilmu dia. Jadi kita kenal Allah dengan nama-nama dia. Nama dia yang indah, yang tidak ada cacat celah, yang tidak ada kekurangan. Dengan sifat dia yang tidak ada kekurangan, tidak ada kecacatan. Itu akan menarik al-khawf masuk dalam diri kita. Kita kenal 6 rukun iman. Kita kenal apa itu syurga, neraka, apa itu akhirat, apa itu rahmat. Semua itu kita kenal. Dia akan menarik. Jadi sebanyak mana kita belajar benda tu, dan sebanyak mana benda tu masuk dalam hati kita, sebanyak itulah akan terjadinya takut dalam diri kita. Macam orang dulu boleh baca Quran sampai menangis. Sayyidina Umar baca ayat Quran sampai menangis. Sampai orang tengok dia hampir-hampir badan itu bergoyang dalam solat macam takut. Dengan ayat dia baca tu berubah. Suara dia tu jadi macam ayat mendidih. Orang tengok Nabi baca surah An-Nisa sampai Nabi kata pada Abdullah bin Mas'ud, sudah. Dan Abdullah bin Mas'ud nampak ayat mata Nabi turun kerana ayat Quran. Itu ketakutan yang sangat tinggi. Ketakutan yang sangat tinggi. Dia main daripada jalan apa? Daripada jalan ma'rifatullah. Kita kenal Allah dengan jalan yang betul. Dengan jalan Quran, dengan jalan sunnah. Lepas tu kita kenal apa ya kawan? Kita kenal apa itu kemuliaan taat dan apa itu kemuliaan setiap larangan Allah. Bila Allah, kita kenal apa dia? Kita kenal lagi satu perkara. Allah memberi kepada kita nikmat-nikmat dalam hidup. Kita berusaha, kita dapat. Nanti akhirat kita dapat apa? Kita kenal. Bila kita kata Alhamdulillah, tadi anda tengok beza. Kita takut binatang buas macam mana? Kita takut binatang ke mana? Kita takut hantu setan macam mana? Kita takut orang zalim macam mana? Kita takut Allah, kita dekati Allah dengan apa?
dengan cinta dan kasih sayang. Dekati Allah itu boleh, tapi nak lahirkan cinta kasih sayang tu macam mana? Iaitu kita kena kenal hati budi Tuhan. Kena kenal hati budi Tuhan. Macam mana Tuhan ni punya hati budi dia? Macam mana tabiat dia? Macam mana perangai dia? Sifat dia, kemuliaan dia. Sampai satu tahap, kalau Allah Ta'ala buat manak ni apa dia? Allah cegah kita daripada dapat sesuatu sampai kita boleh kenal hati budi Tuhan. Atau Allah bagi satu benda, kita tahu pasal apa dia bagi satu benda. Bila Allah kata manusia ni dalam surah Al-Fajr kan, manusia ni bila Allah uji dia dengan rezeki yang banyak, elok usaha dia menjadi, doa dia semua terkabul, apa dia kata? Rabbi akraman, Tuhan muliakan aku. Bila Allah uji dia dengan semua tak menjadi, buat tu tak jadi, buat ni tak jadi, doa tak kabul, tak hasil, tak ada lagi, apa dia kata? Rabbi ahanan, Tuhan merendahkan aku. Apa Allah jawab? Allah kata kalla, tidak. Bermakna orang yang cakap ni dia tak kenal hati budi Tuhan. Dia tak kenal Tuhan dia. Pasal tu dia boleh buat andaian yang salah. Hati budi macam mana hati budi orang? Hati budi mak ayah kita kepada kita. Allah kata tak. Bukan kerana al-mana' tu aku benci kat hang. Dan bukan kerana al-ata' aku bagi semua hajat hang bermakna aku sayang kat hang. Tak. Sampai bila, sebagai contoh, bila Allah perintah kita buat satu benda, bukan pasal Tuhan nak dera kita. Bila Allah larang kita buat satu benda, bukan pasal Tuhan tu cemburu ke, dia kedekut ke, dia tak mampu nak jaga kita ke, pasal tu dia larang kita buat benda ni. Tidak. Dalam larangan dia, ada kemuliaan untuk kita. Dalam ketaatan yang disusun pada kita, ada kemuliaan untuk kita. Kita kenal hati budi Tuhan sampai peringkat tu. Maka dia akan melahirkan sifat takut kita kepada Tuhan dan kasih sayang kita pada Allah. Nak tambah lagi takut kita pada Allah, kita kenal sifat dia yang dahsyat-dahsyat. Al-Qahar, Al-Jabbar. Kalau 99 nama Allah Ta'ala tu, kita tolak Ar-Rahman, Ar-Rahim, dua tu kita asinkan, kita akan jumpa lagi berapa? Kita akan jumpa lagi 97 nama Tuhan yang mewakili Allah Ta'ala ni, sifat dia, nama dia dahsyat-dahsyat. Sampai dia boleh buat neraka, macam tu punya neraka, dia buat kiamat. Itu semua ayat-ayat kita belajar, gerun kita pada Allah. Kita belajar pula dengan sifat dia yang indah, kenal hati budi Tuhan, melahirkan kasih sayang kita pada Allah. Kita masuk rapat pada Tuhan tu dengan manja. Kita bermuamalat dengan Tuhan tu dengan rendah hati. Maka kita telah sampai kepada acuan khauf. Acuan takut. Dan acuan takut ni juga dia masuk dalam diri kita dengan apa? Dengan sejauh mana mata hati kita boleh melihat kehidupan orang-orang dulu yang saleh-saleh, yang telah pun Allah Ta'ala tunjuk Allah sayang kat mereka macam mana. Dan macam mana Allah Ta'ala kata wal aqibatu lil akibat kepada orang-orang yang mendustakan Allah. Wal aqibatu lil mukadzibin. Akibat kepada orang yang dusta Allah ni macam mana? Baik di dunia maupun akhirat. Semua itu akan melahirkan gerun kita kepada Allah. Apa itu kematian, apa itu alam kubur, apa itu pertanyaan kubur, tiupan sangkakala pertama, sangkakala kedua, apa akan jadi sangkakala pertama ditiup, langit bumi semua akan punah rana habis. Macam mana langit bumi nak punah ranah tu? Sebegitu dahsyat Allah cerita dalam Quran. Idza syamsu kuwirat. Macam mana idza samaa'un fatarat. Ayat-ayat yang Allah Ta'ala guna. Kuwirat. Dahsyat. Kita pakai serban. Serban tu 4 segi. Jadi kita jadikan dia 3 segi. Lepas tu kita gulung, lepas tu kita belik atas kepala. Ini orang Arab kata imamah. Imamah bermakna serban tu 4 segi. 4 kalau kita buka jadi macam 4 lah. Segi 4 elok. Lepas tu kita lipat dari ujung sana sampai ujung sini. Dah hilang dah 4 segi dah. Lepas tu dia akan jadi 3 segi lah tu.
Lepas tu kita lipat. Kita gulung. Kita duk gulung tu, mana 4 segi tu pi? Mana 3 segi tu pi? Hilanglah. Gulung. Bila serban tu naik atas kepala kita lilit. Dia jadi satu lilitan di kepala kita. Yang ni Quran kata kuwirat. Daripada satu proses nampak langit tu duk ada, tiba-tiba Allah gulung langit tu. Dia berubah. Daripada 4 segi jadi 3. 3 tu bergulung-gulung, hilang terus. Idza sama. Apabila langit itu kata apa lagi sama ada macam mana? Idza syamsu kuwirat. Idza syamsu kuwirat. Bila matahari tu kami gulung dia. Wa idza nujumun kadarat. Nujum, kau akan tengok bintang-bintang ni, apa akan jadi pada dia? Kadarat. Macam mana kaca pecah, pum. Dia satu cahaya, pum, kata pecah. Apa yang jatuh? Allah pakai ayat-ayat lagu ni nak tarik ketakutan kita pada Allah. Sangat mampu. Wa izal biharu fujirat. Apabila air tu tiba-tiba mengamuk, boom, dia naik ke atas, dia hempat ke bawah. Dia berkocak daripada bawah tu. Dia naik ke atas, boom, kata dia jatuh. Kuwirat, dia tumpah. Tidak ada kawasan bumi tak terkena air. Habis bumi. Kenapa jadi lagu tu? Allah nak tunjuk. Apa dia? As-sa'ah. Al-qari'ah mal-qari'ah. Al-qari'ah tu apa dia? Malapetaka yang besar. Apa yang hangpa tahu pasal malapetaka yang besar? Apa itu malapetaka yang besar? Maka Allah cerita. Apa jadi? Bukit Jibal jadi apa? Takunul jibal kal'ihnil manfush. Apa akan jadi? Macam mana bukit yang berat tiba-tiba jadi macam mana kapal yang boleh terbang. Tak tahu dah, pecah belah habis. Untuk menarik ketakutan manusia pada Allah. Tapi dalam duk tarik-tarik itu, Allah turun ke Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dia tarik sayang kita pergi pada Tuhan. Kita dengan takut tu tak lari. Sepatutnya dengan sifat takut tu kita lari dah. Tuhan tak lepas aku di hari akhirat. Dia hisap aku satu persatu, memang pi dah aku masuk neraka. Tak, dengan sifat tu kita tak lari. Dia tarik kita mai. Hamba aku ampun semua dosa hang. Salah sangka hang pada aku, taubat hang pada aku, istighfar hang pada aku, semua aku terima. Aku buang, aku tak sebut apa dah yang menakutkan hang. Aku bubuh hang dalam rahmat aku. Dengan itu kita beribadat pada Allah dengan rasa takut pada Allah dan sayang dan cinta, dan kita bermanja dengan Tuhan. Itulah yang membezakan takut kita pada Tuhan dengan takut pada binatang-binatang, dengan takut kita kepada makhluk-makhluk hak nama hantu setan, manusia-manusia yang jahat ni semua ni. Baik ikhwan, sebanyak mana takut tu masuk, sebanyak itulah dia mendarat dalam hati kita. Dia akan menentukan sikit, pertengahan. Berlebihan ini menunjukkan kita tidak mendapat panduan di dalam mendidik kerohanian kita. Itulah kita balik kepada kita punya asas yang kita abang itu. Itu takut itu satu ibarat macam pedih hati. Macam pedih hati. Memikirkan ke depan nak jadi apa. Takut kita pada Allah. Tapi dalam masa yang sama, kita jadi manja dengan Tuhan. Kita jadi rapat dengan Tuhan. Kita bermuamalat dengan Tuhan. Kerana kita rahmat dia, kasih sayang dia yang dia tunjukkan pada kita. Baik. Penulis kata keutamaan takut. Kita tengok penulis nak bawa pada kita ayat-ayat Al-Quran. Allah menyebut perkataan takut ni. Kira apa dah? Sejam dah. Okay. Jadi ayat ni kita sambung mana? Keutamaan takut tu kita sambung insya-Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka